Tuan-puan bayangkan kalau tuan-puan bangun daripada tidur, tiba-tiba tuan-puan nak beli barang dekat kedai, akak kaunter kata, "Encik, duit ni dah tak laku." Itu yang berlaku sekarang di negara jiran kita, Indonesia. Baru-baru ni kerajaan daripada Indonesia, mereka mengumumkan untuk penarikan balik beberapa not seperti RM1,000 dan sebagainya. Namun rakyat mereka diberi tempoh untuk penukaran dan ramai panik. Ada yang mula membeli emas secara besar-besaran. Tapi kenapa emas? Untuk pengetahuan tuan-puan, Bank Indonesia telah buat pengumuman untuk penarikan balik beberapa not rupiah daripada Indonesia yang dicetak pada tahun 1998 dan 1999. Tujuannya untuk selaraskan balik dan isu-isu keselamatan di negara Indonesia. Tapi apa kesannya? Berjuta rakyat Indonesia bergegas ke bank untuk buat penukaran duit mereka. Dapat je duit yang baru, mereka terus bergegas untuk beli emas. Sebab mereka tahu bila duit mereka ditarik balik, bermakna nilai duit tu akan hilang. Jadi mereka selamatkan kekayaan mereka ke dalam bentuk emas. Kebaikan kalau kita menabung emas begini, emas tak perlukan kelulusan daripada pihak bank. Emas itu bernilai dengan sendirinya. Dan yang paling selamat, emas tak pernah ditarik oleh pihak kerajaan sebab emas itu kekal relevan. Masalah kalau kita simpan kekayaan kita dalam bentuk duit mata wang, maka nilai mata wang kita bergantung kepada pihak kerajaan. Jika pihak kerajaan mengubah polisi mata wang, kita sebagai rakyat hanya mampu ikut sahaja. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jadi solusi yang terbaik tuan-puan boleh jadikan emas ini sebagai salah satu penyelamat ataupun talian hayat tuan-puan. Emas ini tidak boleh dicipta, emas hanya boleh ditempa. Sebab itu ialah aset yang kekal relevan sehingga 7 keturunan sekalipun. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, ringgit kita pun tak terkecuali dengan susut nilai ringgit. Sebab kalau tengok daripada 10 tahun lepas, pada tahun 2015 duit kita pun telah jatuh lebih 30% setahun. Jadi tuan-puan yang mempunyai harta yang banyak yang tuan-puan simpan dalam bentuk mata wang ringgit, maka cepat-cepat alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Jika apa-apa berlaku kepada negara, sekurang-kurangnya kekayaan tuan-puan tak akan terhakis sebab tuan-puan alihkan ke dalam bentuk emas.